Tapi boleh tak bila saya lambung, saya dapat angka dan gambar together? 30 hari, 30 soalan matematik bersama Cikgu Debbie. Ini adalah hari yang kelima. Korang pernah dengar tak peristiwa saling eksklusif? Ini adalah form 4 kebarangkalian. Apa maksud eksklusif? First, kita ambil shilling, gambar atau angka. Tapi boleh tak bila saya lambung, saya dapat angka dan gambar together? Tak boleh kan? So kalau tak boleh, dua peristiwa ini tak boleh berlaku serentak. Okay? Cannot happen at the same time. So that's the meaning of exclusive. Dia tak boleh together on the same time. Gambar dengan angka hanya salah satu je. Okay. Ada formula yang korang kena ingat. Kalau dia bagi saling eksklusif and they give you this. Okay, dia ada formula dia. Kamu tengok Kalau dia union dengan B, dia punya formula adalah ambil kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian untuk B. So semua ni dalam fraction. Masukkan je. Ini 7/9. Yang ini bagi 1/3. Tambah dengan kebarangkalian untuk B. P for probability. So kalau cikgu nak cari kebarangkalian untuk B, yang ni tendang sebelah, jadi apa korang? Tolak dengan 1/3. Korang nak congak, darab macam ni. So dapat 7/9 tolak dengan 3/9 dapat dengan B dia. So jawapan untuk dia dah dapat 4/9 korang. So kalau korang nak join kelas Final Lab Cikgu Debbie, boleh sahaja reach out to me. Korang perlu buat revisi Tinggal berapa bulan saja untuk korang punya SPM. Dah singkat. Korang selama ni korang belajar since darjah 1 sehingga sekarang. Cannot give up right now. Cannot. Keep pushing forward until you finish this exam. All the best.